India benar-benar telah mengambil langkah yang tepat dalam memerangi keganasan. Syabas rakyat India. Kamu semua, berbilion-bilion orang. Kerana kita akan memerlukan kamu semua dalam perjuangan untuk mengembalikan masyarakat kita dari ambang pengambil alihan undang-undang syariah. Namun, nampaknya ada segelintir orang di UK yang menganggap video seperti ini adalah sah. Dan apabila saya kata video seperti ini, maksud saya adalah satu lakonan hukuman mati ISIS terhadap pemimpin India. Saya harap saya boleh kata saya bergurau. Tidak, tiada sebarang keterlaluan di situ. Satu video yang benar-benar menjijikan. Dan ia muncul selepas Perdana Menteri mereka, Narendra Modi, berkata begini. Dari tanah Bihar, saya berkata kepada seluruh dunia, India akan mengenal pasti, menjejaki, dan menghukum setiap pengganas serta penyokong mereka. Dia berkata di sini, India akan mengenal pasti, menjejaki dan menghukum setiap pengganas, pengendali mereka serta penyokong mereka. Maksud saya, siapa yang tidak mahu dunia di mana kepimpinan anda berkata, mari kita hapuskan keganasan. Siapa yang tidak mahu itu? Rupanya ada juga orang di England yang tidak mahu perkara itu. Tapi kita akan bincangkan tentang itu sebentar lagi. Perjuangan hingga ke hujung dunia. Semangat India tidak akan pernah dipatahkan oleh keganasan. Keganasan tidak akan terlepas daripada hukuman. Keganasan tidak akan terlepas daripada hukuman dan kami akan memburunya hingga ke hujung dunia. Ya, Modi, hebat. Kami semua sependapat. Setiap orang yang waras di luar sana bersetuju dengan anda. Mari kita tamatkan keganasan. Bagi anda yang tidak ingat apa sebenarnya maksud keganasan, mari kita Google. Keganasan, maksudnya, apa maksudnya? Ia bermaksud keganasan ialah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara terancang terhadap orang awam atau bukan pejuang untuk menimbulkan ketakutan dan mencapai matlamat politik, ideologi atau agama. Jadi, ia adalah penggunaan kekerasan secara terancang untuk mencapai matlamat politik, ideologi atau agama anda sendiri. Saya ingin bertanya kepada anda, wahai penonton yang hebat, sejauh mana anda selesa dengan keganasan berasaskan agama atau apa-apa bentuk keganasan? Dan adakah anda bersetuju bahawa kekerasan, walaupun berpotensi sahaja, sepatutnya tidak menjadi sesuatu yang kita benarkan? Jadi, jika anda bersetuju dengan perkara itu, maka segala yang dikatakan oleh Modi sebenarnya tidak kontroversi. Keganasan perlu dihentikan. Setiap usaha akan dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan. India semestinya berpegang teguh dengan tekad ini. Setiap orang yang percaya kepada kemanusiaan bersama kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat dari pelbagai negara dan pemimpin mereka yang telah menyokong kami pada waktu-waktu ini. Setiap orang yang percaya kepada kemanusiaan bersama kami. Orang tentu fikir itu masuk akal. Ya, memang semua orang yang percaya kepada kemanusiaan kecuali lelaki ini. Pengumuman kecemasan saudara-saudari sekalian. The Annie-Fight telah menangkap Narendra Modi. Seperti yang anda lihat, kami telah menangkap Narendra Modi, Abia yang melakukan pembunuhan beramai-ramai. Bawa dia ke sini, bawa dia turun. Saudara-saudari sekalian, anda mesti ingat dunia aktivisme. Nasib kebebasan berada di tangan kita. Jika kita tidak mempertahankan perjuangan bangsa kita, tiada siapa yang akan melakukannya. Tiada siapa yang akan. Saya menyuruh setiap seorang daripada anda untuk ingat bahawa suatu hari nanti kita akan melihat Modi dalam garis seperti ini, tetapi semuanya terpulang kepada anda. Sertai The Annie-Fight, sertai dunia aktivisme, bangkit dan suarakan pendapat anda kerana inilah masanya atau tidak sama sekali. Jadi, ada sesiapa yang berminat? Ada sesiapa yang mahu menjadi sebahagian daripada The Annie-Fight? Siapa lelaki ini sebenarnya? Ekstremis Islam, Shakil Afzar, mementaskan satu adegan hukuman mati gaya ISIS dengan seorang pelakon memakai topeng Modi.
Golongan ekstremis ini semakin melampau. Sampai bila rakyat Britain akan bertolak ansur dengan perkara ini? Narendra Modi mesti memanggil wakil UK di India dan membuat bantahan. Ini, by the way, adalah lelaki itu. Dia ada 16,000 pengikut sebenarnya, tiada siapa pun peduli tentang dia. Namun, inilah jenis tingkah laku yang semakin dianggap biasa. Ya, mari kita ambil seorang pemimpin yang berkata, kita tidak suka keganasan dan kita patut membanteras keganasan. Kemudian, pura-pura melaksanakan hukuman mati ke atasnya. Ya, itu memang bijak, sangat pintar. Ingat, ada begitu ramai, sangat ramai orang India di Britain. Ini sangat menyinggung perasaan ramai orang, memang sukar dipercayai. Tapi selain daripada hakikat bahawa ia menyinggung, ia juga sangat mengecewakan dan membangkitkan kemarahan kerana orang-orang ini, dan anda tahu betul maksud saya bila saya sebut orang-orang ini, berada di luar sana menyebarkan kandungan seperti ini secara dalam talian dan menjadikannya sesuatu yang normal. Dengan mengatakan, secara ironinya, kita perlu mengecam Modi kerana membenarkan pembunuhan beramai-ramai sedangkan apa yang Modi katakan hanyalah kita sepatutnya menangani keganasan. Dia telah membuat banyak dakwaan. Bukan semuanya, tetapi kita sepatutnya menangani keganasan. Adakah itu penafian secara tidak sengaja? Adakah itu sedikit terlepas cakap oleh lelaki ini bahawa perkara yang Modi kejar adalah perkara yang dia sendiri percayai? Kalau di mahkamah, itu memang nampak tak elok bukan? Anda pada dasarnya berkata, kita patut mengejar Modi kerana Modi membenarkan genosid dan dia menyebarkan retorik anti keganasan. Apa kaitan agama anda dengan retorik keganasan, Encik Man? Apa-apa pun, saya mula rasa terganggu. Tapi saya memang selalu rasa begitu. Jadi, apa cerita terbaru di kawasan ini? Terima kasih atas perhatian anda dalam hal ini.